Video tular di Instagram @projecthelpmemeow menunjukkan seorang wanita memberi makan kepada banyak kucing jalanan di sebuah medan selera di Singapura. Dia menyediakan wet food di atas kertas lapik, memanggil kucing dengan penuh kasih sayang dan memberi makanan tambahan kepada yang masih lapar. Keikhlasannya menyentuh hati ramai hingga video itu meraih lebih 5.5 juta tontonan dan ratusan ribu tanda suka. Warganet memuji perbuatannya serta mendoakan agar dia dimurahkan rezeki, sambil mengingatkan kebersihan perlu dijaga selepas memberi makan kucing jalanan. Hey, nak makan tak? Kan? Action One more. Give you more, okay? Sini sayang. Oyen? Oyen? Hi. Hey, come, let's eat. Come. Baby. Come, let's eat, come. Come sayang. Come. Come sayang. Come baby. There's a lot of food here. You want food? Okay, I'll give you, jap. Open your packet for you, okay? Sayang. Come. Don't go away. Sayang. Meow. Merajuk pula. My friends never give you chance Oyen, you dah makan kat sana. This is for him. You want some more?